Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2021 kertas 1 soalan 8. So tajuk dia adalah geometri koordinat. Soalan ini saya sudah ubah soal. Dia cakap ini adalah satu kali lurus AB. Lepas tu titik B membagi tembelan garis AC secara dalaman dalam nisbah M kepada N dengan keadaan koordinasi ada begini. Dia suruh kami terbitkan rumus bagi titik yang membagi tembelan garis itu. Okay. So apabila kami lakah, dia akan jadi begini. C A S M N. Okay. So macam mana kami nak buat? Kami cari perbezaan antara koordinat dia. Okay. So sekarang kami tengok perbezaan antara koordinat X dulu. Okay. So perbezaan antara koordinat X bagi A dan B adalah P tolak X. So dia nisbah adalah M. So sekarang perbezaan koordinat X antara B dengan C, X tolak A sama dengan N. Saya tulis sama lagi bawah ni adalah per N. Okay. So sekarang kami rearrange lah. So MP tolak NX sama dengan MX tolak MA. So bermaksud MX plus MX plus NX sama dengan NP plus MA. So bermaksud X sama dengan NP plus MA per M plus N. So sama juga kami guna konsep yang sama untuk koordinat Y pun sama juga. So bermaksud di sini adalah macam mana? Y tolak S sama dengan M per N. So sini adalah sini adalah Q tolak Y. Okay. So bermaksud QN tolak YN sama dengan MY tolak MS. So MY tambah NY sama dengan MS tambah QN. So bermaksud Y sama dengan MS tambah QN per M plus N. So bermaksud koordinat B adalah begini. MS tulis T MS plus QN per M plus N. Okay. Soalan B tu dia sekarang sudah beri kamu koordinat. So dia suruh kamu nyatakan jurat nilai A dan nilai S jika M lebih kecil atau sama dengan N. Okay. So sekarang saya lukis sekali lagi. A 32 B 60. C sekarang tak tahu. C saya masih letak A dan S. Okay. So sekarang dia beritahu kami M adalah lebih kecil atau sama dengan N. Okay. Sekarang kami anggap dahulu. Anggap M adalah sama dengan M. Okay. Apabila M sama dengan N, bermaksud titik B tu adalah titik tengah bagi AC kan. Okay. So dalam kes ini kami cari koordinat C dahulu. Okay. So bermaksud 3 tambah A per 2 equal to 6. So this one I will get is 9. Okay. So lagi 2 tambah S per 2 equal to 0. So this one you will get S equal to negative 2. Okay. So dengan kata lain, kalau titik C adalah 9 and negative 2, koordinat B tu akan menjadi titik tengah bagi AC. Okay. So apabila M dia lebih kecil daripada N, so bermaksud C tu, titik C ni dia semakin jauh daripada B. Dan kamu boleh nampak apabila kali lurus AC tu dia di-extend kan, mau ikut arah ni dia akan semakin ke kanan dan ke bawah. Betul. So apabila kami ini graf kan, apabila dia semakin ke kanan, bermaksud koordinat X dia akan bertambah, dan semakin dia ke bawah, bermaksud koordinat Y dia akan semakin berkurang. Dengan kata lain, so sekarang kami boleh cari jurat nilai A. So bermaksud A dia akan lebih besar atau sama dengan 9. Okay. So lagi S dia akan lebih kecil atau sama dengan negative 2. Soalan B2.
Dia minta kami cari nilai P jika garis lurus ini adalah selari dengan AB. So kami cari kecurangan AB dahulu lah. Kecurangan AB sama dengan berapa? 0.2 per 6.3 sama dengan negatif 2 per 3. Okay. So ini X per 6 tambah Y per P sama dengan 1. Okay. Ini adalah bentuk apa? Bentuk pintasan. Dari sini kamu boleh tarik dapat dia punya kecurangan. So kecurangan dia di sini adalah berapa? Adalah negatif P per 6 So dengan kata lain, negatif P per 6 adalah sama dengan negatif 2 per 3 sebab dia cakap selari lah. So bermaksud P equal to 4.